Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, siapa ni, Cik? Ni rumah Amin ke? Ya, ni rumah Amin. Tapi dah 5 tahun dah dia tak balik raya. Ada apa, Cik? Ya Allah, ya Tuhan. Ibu! Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih. Ibu nak minta sesuatu boleh? Boleh, Bu. Belikan ibu almari baju. Bu, almari tu kan murah, Bu. Lagipun, Amin bukan besar sangat gaji. Besok nak balik KL, duit lagi. Biar Amin repair je lah pintu almari tu, Bu. Memberikan aku kedamaian, eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, korang, aku pun nak main juga. Kau ada senapang ke? Ada. untuk kasih Weh, awas kamu ni senapang ni lah weh. Ada bunyi. Kau beli apa kau semua kau beli dulu lah. Ibu, Amin dah senapang. Semua dah beli senapang. untuk terbalaskan. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Ni lebihan kuih pagi tadi, Encik. Banyak ke tak habis? Banyaklah juga, Encik. Ni duit pagi tadi, Encik. Terima kasih, ya. Assalamualaikum, Encik. Salam. Ibu, tu dia duit. Beli ke senapang? Min, duit ni ibu nak buat pusing modal. Tak apalah sayang. Nanti bila ibu dah ada duit, ibu belikan ya. Kurang. Aku boleh senapang. Macam tu kau best. Semalam. Kau best dapat seram. Kau ni tak hati pilih duit lah. Yang ni biar koyak Amin. Besar lah tu. Mana ada? Amin koyak. Biar Amin ada lubang. Biar Amin koyak. Biar Amin ada lubang. Oh, Amin dah koyak. Tak apalah, nanti ibu jahitkan ya nak ya. Min, sabar Min. Ibu tak ada duit. Nanti Min, minyak panas Amin. Ibu! Mampu untuk terbalaskan. Oh, ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam. Pada hari raya ini, Amin mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan Amin terhadap ibu. Untuk terbalaskan. Putih kasihmu Ibu, terima kasih sebab belikan beg baru untuk Amin.